suppose sebenarnya tak payah bagi hood tau. Sebab hood rosak hilang aku tak garanti. InsyaAllah tak hilang lah. Hood Sony original. Lens 85 1.8. Awak tak boleh buka. Uish, tak boleh buka. Okey, alhamdulillah boleh buka lah. Dapat gila. Okey, lens ni okey. Ada fungus, ada macam habuk. Yang macam habuk tu aku tak sure sama ada jadi dekat gelas ataupun benda asing. Benda asing lah, benda dari luar. Kemungkinan fungus dia juga dah jadi fork. Okey. Fungus kita cuci keluar. Fork cuci, fork, haze cuci, tipu keluar. Kita takkan keluar, cuma kita boleh bagi mati. Kita boleh polish coating dia semula supaya dia tak naik lagi banyak, agar hang punya color, hang punya sharpness kekal. Kalau hang ambil api, dia akan jadi lagi banyak. Macam cancer, hang punya sharpness babai, hang punya color babai. Habis tu part paling worst, dia akan ganggu hang punya autofocus. Macam mata kita kotak, makin kotak hang nak tengok depan macam mana. Macam yang kita kotak hang nak tengok depan macam tu lah. Okey. So bila kena, jangan ambil api terlalu lama, hantar servis. Okey. Kalau ikut physical lens ni, tak pernah dibuka. Okey. Dia construction dia very simple. Body dia agak solid. Hang pegang berat macam metal. Dalam ni kaca lah kot kan. Okey. Autofocus, manual focus. Button ni aku tak sure button untuk apa. Model ni aku tak pernah pakai rasanya. Okey. Aku tak pernah test rasanya. Dekat blade dia, blade aperture dia, ada something. Aku tak sure apa dia. So minta maaf untuk harga baru dia dan harga second dia aku tak tahu. Cuma Sony ni dia satu benda yang pelik. Masa zaman DSLR dulu, mirrorless tak payah sembang, memang padu lah kan. Zaman mirrorless dia dulu, kit lens. Lens biasa dia, bukan yang lens 2.8 apa semua. Dia punya performance gang babai. Brand lain tak boleh fight. Aku kata macam tu, brand lain tak boleh fight. Dia punya quality image, hang rasa macam pakai lens 2.8, macam pakai lens mahal. So kalau orang tekan, bila hang tukar lens, contoh macam ni, hang pakai lens 1.8 apa semua, gambar ni lagi gila lah. Okey, dia memang lagi padu lah. Itu antara benda yang aku sangat teruja dengan Sony. Okey. Cuma Sony ni dia keras sikit, barang-barang dia agak mahal, spare part dia consider mahal. Senang kata dia macam Leica version Japan lah. Nak pergi sama tak boleh. Okey. 85mm, apa yang aku boleh describe sikit, dia memang spesialis dibuat untuk gambar portrait. Tapi hang kalau nak ambil gambar portrait ni seorang, dua orang cun. Hang nak ambil gambar 3-4 orang, hang kena pandai main distance. Kemudian indoor, outdoor dia tak ada isu. Okey, gambar atas stage tak ada isu apa semua. Kebiasaannya orang yang beli yang ni memang dia suka gambar portrait lah kan. Hang boleh ambil gambar serat dekat ni, boleh lawa. Hang ambil half body lawa, hang ambil full body pun lawa yang ni. Okey. So takat tu je aku share. Kalau korang nampak ada soalan fotografi, nak tanya, nak servis, nak repair, aku di mana? Aku di Aitam Penang. Memang aku tag merata. Sampai tengok video ni sampai habis akan faham. Sebab kadang-kadang customer aku hantar pada Sarawak, hantar pada Perlis, hantar pada Kelantan, aku akan tag. Okey. Supaya bila hampa cari, hampa boleh jumpa aku. Alright. Cuma aku di Aitam Penang by post 365 hari hampa boleh post. Let's say hampa nak jumpa aku di Aitam Penang ni, hampa contohlah hampa nak jumpa hari ni, hampa nak jumpa petang, pagi hampa deal. Tak payah kata hampa nak jumpa aku esok, hari ni deal. Tak payah macam tu. Dan aku hanya bekerja Isnin sampai Jumaat. Sabtu Ahad aku tak layan. Okey. Isnin sampai Jumaat full time 8 pagi sampai 5 petang. Kalau tekan cuti sekolah, tengok kadang-kadang Sabtu Ahad pun buat kerja juga kan. Tu cuti sekolah bermaksudnya cuti sekolah panjang. Kalau tekan macam jenis cuti Sabtu Ahad je, minta maaf, aku tak buat. Okey. So dekat tu nombor phone aku ada di bawah, di tepi, di atas. Jangan call biasa, jangan call dalam bentuk WhatsApp. Aku tak suka jawab. Biasanya memang aku tak jawab. Apa hanya text message, voice message atau video message ke WhatsApp nombor aku tu. Okey, insya-Allah aku jawab dan sabar tunggu. Okey, let's say aku tak jawab langsung lepas sehari dua, hampa message. Kalau aku tak jawab, hampa message. Let's say tak jawab juga sampai ke sudah. Boleh cari orang lain. Okey. So, bye. Assalamualaikum.